Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan topik tugasan kami yang bertajuk Strategi Terbaik dalam Menangani Isu Kesantunan Berbahasa. Tugasan ini disediakan di bawah bimbingan pensyarah kami, Teknologis Dr. Biamin bin Ahmad untuk subjek Kesantunan Berbahasa BMMB 1144. Okey, baiklah. Isu kesantunan berbahasa ini semakin meruncing terutamanya dalam media sosial dan juga komunikasi seharian. Maka, objektif utama pembentangan ini adalah untuk mengenal pasti punca berlakunya isu ini serta mencadangkan strategi-strategi yang terbaiklah bagi menangani isu tersebut dengan berkesan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu yang pertama Nur Farah Akilah binti Abdul Ghani, yang kedua Ros Natasha Amilda binti Rosti, yang ketiga saya sendiri Siti Nur Ain Natasha binti Muhammad Zainal, yang keempat Nur Ain Hafizah binti Muhammad Sabri, dan yang terakhir sekali Kaisah Khaira binti Fauzi. Pengenalan. Kesantunan berbahasa bukan sekadar soal adab, tetapi cerminan nilai diri, budaya, dan jati diri bangsa. Dalam dunia moden yang serba pantas dan terdedah dengan pelbagai bentuk komunikasi, cabaran terhadap kesopanan dalam pertuturan semakin ketara, terutama dalam media sosial, interaksi harian serta pendidikan. Oleh itu, setiap pihak dalam masyarakat memikul tanggungjawab untuk memastikan nilai-nilai kesantunan ini tidak pupus. Dalam pembentangan ini, kami akan menghuraikan strategi-strategi terbaik yang boleh dilaksanakan oleh 5 pihak utama untuk menangani isu ini secara menyeluruh. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan pula tentang peranan ibu bapa dalam menangani isu kesantunan berbahasa. Baiklah, ibu bapa ini memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka merupakan individu yang pertama yang mendidik dan juga membentuk kesantunan dalam diri anak-anak sejak dari usia kecil lagi. Segala tingkah laku, pertuturan dan juga cara berkomunikasi yang ditunjukkan oleh ibu bapa akan menjadi ikutan anak-anak. Oleh itu, ibu bapa ini perlu menjadi contoh yang terbaik dengan menggunakan bahasa yang sopan, bertata susila dan juga penuh adab dalam kehidupan seharian. Kajian telah menunjukkan bahawa kanak-kanak cenderung meniru gaya komunikasi yang mereka dengar dan mereka lihat di rumah. Maka, jika ibu bapa sendiri yang menggunakan kata-kata kesat ataupun berbahasa kasar, anak-anak juga secara tidak langsung jugalah akan menganggap perkara tersebut adalah perkara yang biasa ataupun normal. Jadi, selain daripada menjadi teladan yang baik, ibu bapa juga perlu memantau penggunaan media dan teknologi dalam kalangan anak-anak. Dalam era digital sekarang, banyak kandungan di media sosial seperti YouTube, permainan dalam talian dan aplikasi yang lain mengandungi bahasa yang tidak sesuai. Okey, maka pemantauan yang berterusan dan had penggunaan teknologi perlu dilaksanakan supaya anak-anak tidak terdedah kepada unsur bahasa yang tidak sopan. Tambahan pula, ibu bapa ini digalakkan untuk meluangkan masa berkualiti bersama anak-anak mereka. Contohnya melalui perbualan harian, makan bersama-sama dan berbincang tentang isu-isu semasa dan dengan pendekatan yang membina. Okey, dalam sesi-sesi seperti ini, ibu bapa boleh menerapkan nilai-nilai murni lah dalam komunikasi seperti menghormati pendapat orang lain, menggunakan intonasi suara yang lembut dan menjaga kesopanan ketika berbicara. Akhir sekali, apa yang hendak saya sampaikan ialah pendidikan awal tentang kesantunan ini perlu diterapkan seawal yang mungkin kerana pembentukan sikap dan anak-anak berlaku dengan cepat dalam fasa awal perkembangan mereka. Dengan kata lain, jika ibu bapa berjaya mendidik anak-anak mereka dengan baik, maka kita secara tidak langsung akan melahirkan generasi yang bukan sahaja bijak, malah berakhlak tinggi dalam segala pertuturan. Seterusnya, kita pergi kepada guru dan sekolah. Guru sebagai teladan dan pendidik nilai kesantunan.
integrasi nilai sopan dalam mata pelajaran dan kurikulum, menggalakkan aktiviti seperti pidato dan perbahasan. Dasar sekolah tentang bahasa beradab perlu jelas dan tegas. Persekitaran sekolah merupakan bentuk budaya komunikasi harmoni. Seterusnya, kita pergi kepada pihak media massa dan penggiat kandungan. Media massa dan penggiat kandungan digital mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk norma komunikasi masyarakat moden. Di era teknologi ini, kandungan yang dihasilkan melalui televisyen, radio, YouTube, TikTok dan platform sosial lain dapat disebarkan dengan pantas dan mendapat tontonan jutaan orang. Oleh itu, tanggungjawab untuk menyampaikan mesej yang positif dan berbahasa sopan adalah amat penting. Media perlu memastikan penapisan kandungan dilakukan dengan teliti agar bahasa yang digunakan dalam siaran umum bebas daripada unsur maki hamun, cacian atau kata-kata kesat. Penggiat kandungan pula harus lebih peka dalam menghasilkan video, caption atau siaran langsung yang menunjukkan contoh bahasa santun, terutama kerana ramai penonton mereka terdiri daripada golongan remaja dan kanak-kanak. Tambahan lagi, pihak media boleh melaksanakan kempen kesedaran tentang pentingnya berbahasa sopan seperti kempen Bahasa Jiwa Bangsa atau program buah bicara yang menekankan nilai kesantunan. Selebriti dan pempengaruh juga boleh memainkan peranan penting sebagai ikon bahasa sopan kerana pengaruh mereka mampu membentuk sikap pengikut secara tidak langsung. Jika media dan penggiat kandungan bekerjasama mempromosikan kesantunan, masyarakat akan lebih terbuka untuk mencontohi budaya berbahasa yang lebih baik. Baiklah, sekarang saya akan kongsikan tentang peranan kerajaan dan badan berkuasa dalam menangani isu kesantunan berbahasa. Pertama sekali, kerajaan bertanggungjawab menggubal dasar dan undang-undang untuk memastikan kesantunan bahasa sentiasa terpelihara. Ini penting supaya ada garis panduan yang jelas tentang penggunaan bahasa yang sopan dalam masyarakat kita. Selain itu, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) juga perlu diperkukuhkan. DBP bukan sahaja mengawal penggunaan bahasa, tetapi juga menggalakkan amalan berbahasa secara profesional, terutamanya dalam sektor awam. Jadi inilah yang akan memastikan urusan rasmi lebih teratur dan penuh adab. Kerajaan juga perlu bertindak tegas terhadap komunikasi kasar, terutamanya dalam platform talian seperti media sosial lah. Ini boleh dilaksanakan melalui penguatkuasaan undang-undang supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam berkomunikasi secara maya. Bukan itu sahaja, kempen nasional tentang komunikasi juga perlu diteruskan. Latihan-latihan seperti bengkel ataupun seminar boleh dijalankan supaya kesedaran dalam kalangan rakyat ini semakin meningkat. Dan akhir sekali, kerajaan perlu membentuk dasar-dasar yang mampu memupuk budaya bahasa sopan dalam kalangan rakyat Malaysia sejak kecil lagi, terutama melalui sistem pendidikan dan program komuniti. Jadi secara keseluruhannya, peranan kerajaan dan badan berkuasa ni amat pentinglah supaya budaya kesantunan bahasa terus menjadi identiti kita sebagai masyarakat yang beradab dan bertamadun. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, strategi yang terakhir yang kita boleh lakukan dalam menangani isu kesantunan berbahasa ini adalah dari segi peranan masyarakat kita sendiri. Masyarakat umum merupakan cerminan kepada budaya dan nilai sesebuah negara. Oleh itu, setiap individu tanpa mengira latar belakang, umur ataupun profesi memainkan peranan penting dalam mengekalkan dan mengamalkan kesantunan berbahasa dalam kehidupan seharian, sama ada di tempat kerja, dalam keluarga, di ruang awam atau di platform digital. Setiap interaksi komunikasi haruslah mencerminkan nilai adat, hormat dan kesopanan. Dalam pergaulan seharian, masyarakat perlu sentiasa berfikir sebelum berkata-kata dan mengelakkan penggunaan bahasa yang kasar, menyindir atau menyinggung perasaan orang lain. Ini penting
khususnya dalam perbualan dalam talian di mana komunikasi sering berlaku tanpa batasan masa dan waktu, serta mudah disalah tafsir. Masyarakat juga perlu menghargai perbezaan pendapat dan budaya dengan memberi ruang kepada dialog yang matang serta bersifat terbuka terhadap pandangan yang berbeza. Selain itu, setiap individu harus berani menegur secara berhemah sekiranya berlaku penggunaan bahasa yang tidak sopan dalam kalangan rakan, ahli keluarga ataupun komuniti, tetapi tanpa menimbulkan sebarang konfrontasi. Pendekatan ini bukan sahaja dapat membetulkan keadaan, malah memberi contoh yang baik kepada orang lain. Pelibatan aktif dalam komuniti yang mempromosikan adab dan nilai murni seperti forum ilmiah, program kesukarelawan atau aktiviti kemasyarakatan boleh memperluaskan pengaruh kesatuan dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, masyarakat boleh memainkan peranan dengan menyokong kandungan media yang positif dan mendidik serta menolak sekeras-kerasnya atau melaporkan kandungan yang bersifat kasar, toksik atau provokatif. Dengan memberi sokongan kepada kandungan yang memaparkan nilai kesopanan, kita turut membantu menyebarkan mesej yang baik kepada lebih ramai pihak. Sikap ini secara tidak langsung menggalakkan para pencipta kandungan untuk menghasilkan bahan yang lebih beretika dan mendidik. Akhir sekali, penting untuk kita sedar bahawa kesatuan berbahasa bukan hanya tanggungjawab pihak tertentu sahaja, sebaliknya merupakan usaha kolektif seluruh masyarakat kita. Jika setiap individu mengambil tanggungjawab untuk berkomunikasi dengan sopan, maka kita akan membentuk sebuah komuniti yang lebih sejahtera dan harmoni. Sebagai kesimpulannya, isu kesatuan berbahasa tidak boleh diserahkan kepada satu pihak sahaja. Ia memerlukan kerjasama yang menyeluruh antara ibu bapa, pendidik, media, pihak berkuasa dan seluruh masyarakat. Bahasa mencerminkan maruah dan peribadi seseorang dan kesopanan dalam bertutur adalah asas kepada keharmonian sosial. Jika semua pihak memainkan peranan masing-masing dengan berkesan, kita bukan sahaja dapat mengekalkan budaya kesantunan tetapi juga membina masyarakat yang lebih bertamadun, beretika dan bersatu hati. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.